Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Sebelum aku mulakan kisah ini, aku ingin maklumkan bahawa cerita seram yang bakal dikongsikan diterima melalui email peribadi aku, aditoastmaster@gmail.com. Ianya hasil perkongsian seorang bekas pelajar awak. Identiti pengirim ni kita rahsiakan sepenuhnya atas permintaan. Segala penceritaan adalah berdasarkan pengalaman sebenar individu tersebut tanpa tokok tambah rekaan. Untuk pengetahuan semua, kisah ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan mana-mana pihak, tidak berniat untuk mencemarkan nama kolej kediaman ataupun institusi pendidikan. Sebaliknya, kisah ini dikongsikan sebagai pengalaman manis, pahit dan juga misteri yang pernah dilalui oleh seorang pelajar sepanjang tempoh pengajiannya dekat sana. Kerana tidak semua kenangan universiti ini boleh dijelaskan dengan logik semata-mata, dan kisah ini bermula di Parking B. Parking B bukan kawasan yang bertingkat tau. Ia kawasan parking yang terbuka, luas dan sunyi apabila malam. Pada siang hari, tempat ini dipenuhi dengan kereta pelajar dan juga lecturers. Namun, bila malam menjelma, lampu-lampu jalan memancar samar, mencipta bayang panjang di atas permukaan tar. Pada malam kejadian, seorang pelajar perempuan yang kita namakan sebagai Aina sedang duduk di bahagian koridor tepi Parking B, berhampiran laluan pejalan kaki bersama dengan teman lelakinya. Mereka hanya berbual guys, tiada niat lain, sekadar menghabiskan masa untuk pulang ke kolej masing-masing ketika itu. Namun, Aina mula rasa suasana malam itu berbeza. Angin tiba-tiba terasa sejuk, bunyi serangga hilang dan perasaan seperti diperhatikan dari arah yang gelap mula menyelubungi dirinya. Aina menoleh ke arah kawasan hujung parking, tempat yang kurang lampu, berhampiran semak dan juga pokok-pokok kecil. Pada mulanya kosong guys. Kemudian dia nampak sesuatu. Di antara dua buah kereta yang diparking berdiri satu kelibat hitam guys. Tubuhnya tinggi dan kurus, warnanya hitam pekat, seolah-olah cahaya lampu tidak mampu menyentuhnya. Ia tidak bergerak, tidak berjalan guys, dan juga tidak bersandar. Hanya berdiri menghadap tepat ke arah Aina dan teman lelaki. Yang paling menyeramkan, kelibat itu tidak kelihatan wajahnya. Bukan gelap kerana jarak tau, tapi seolah-olah wajahnya memang tidak wujud. Teman lelaki Aina bersuara perlahan. Awak nampak tak benda yang kat ujung tu? Aina mengangguk. Dan ketika mereka berdua memerhati, kelibat itu bergerak sedikit ke hadapan. Bukan berjalan tetapi seperti meluncur perlahan ke atas permukaan tanah. Tanpa menunggu lama, teman lelaki Ana terus bangun. Kita balik sekarang Pak. Kita balik sekarang. Mereka berjalan pantas meninggalkan Parking B. Namun sepanjang perjalanan keluar, Aina mendengar sesuatu dari belakang. Bunyi langkah berat di atas tar, seolah-olah ada sesuatu yang mengikut. Walaupun bila dia menoleh, parking itu kelihatan kosong guys. Beberapa hari selepas kejadian di Parking B ni, Aina mula mengalami gangguan guys. Tidurnya sering terjaga, hatinya tidak tenang, dan setiap kali waktu malam menjelma, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengikut dia. Bilik asrama Aina ni terletak di tingkat atas tau. Ia menghadap kawasan pokok dan laluan gelap. Pada waktu malam, sekitar jam 3 pagi, Aina terjaga secara tiba-tiba guys. Bilik sunyi, roommate masih lena di ulit mimpi. Namun, Aina terasa sesuatu perkara yang sangat kuat. Ada sesuatu yang sedang memerhati dari luar tingkap. Dengan perasaan berat, Aina menoleh ke arah tingkap. Di sebalik cermin, berdiri kelibat hitam yang sama seperti di Parking B. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, lebih menekan perasaan. Kemudian terdengar bunyi ketukan. Ketukan perlahan pada kaca tingkap. Aina memejam mata dan menarik selimut, cuba untuk menenangkan diri. Namun sebaik sahaja dia cuba untuk tidur semula, badannya terasa amat berat, seolah-olah ada sesuatu yang menindih dadanya. Nafasnya tersekat, suaranya hilang. Dia cuba bergerak, tapi seluruh tubuhnya kaku.
Aina terasa tekanan di bahu, di tangan dan juga di dada. Di telinganya guys, kedengaran bunyi nafas yang bukan milik manusia tau. Perlahan, berat dan sangat-sangat hampir. Dalam ketakutan, Aina membaca ayat yang dia ingat dan tiba-tiba tekanan itu hilang. Aina bangun dalam keadaan yang tercungap-cungap. Roommate masih tidur, namun pada cermin tingkap kelihatan kesan seperti tapak tangan hitam yang perlahan-lahan pudar dan juga hilang sendiri. Sejak malam itu, Aina mula menjaga diri, kurangkan keluar malam, elakkan parking B pada waktu sunyi dan akhirnya berpindah bilik. Gangguan semakin berkurang, namun Aina percaya apa yang dia alami itu bukan kebetulan, kerana menurut cerita senior-senior lama, kawasan sekitar parking B dan bukan kawasan yang kosong sejak dulu dan ada makhluk yang hanya menunggu seseorang yang sedang leka. Sekian dulu untuk video kali ini, dan sekiranya anda ada cadangan berkaitan dengan konten yang seterusnya, bolehlah tinggal di ruangan komen di bawah. Dan sekiranya ada pengalaman misteri dan mistik, boleh email kepada saya di aditosmaster@gmail.com. InsyaAllah kita akan bacakan email yang terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.